Tadi Pika pergi Watson. Pika punya skincare dah habis. So sekarang ni Pika nak buat quick review lah apa yang Pika beli dekat Watson. Sebenarnya Pika nak pergi beli Pika punya krim malam dengan moisturizer sahaja. Tapi dah masuk, memang tak akan beli 2 barang je. Tak mungkin So kita tengok Okay, moisturizer ni. Pika memang pakai Nivea Rose Care Moisturizer. Yang ni memang best sangat-sangat. Tak tahu dah berapa bekas dah habis ni. Rasanya dalam 7 ke 8 bekas dah habis ni. Ini memang Pika pakai hari-hari. Dia ada hyaluronic acid juga. Hyaluronic acid. Betul tak aku sebut? Lepas tu dia ada organic rose water. Memang kalau jenis muka korang jenis kering, memang best. Lepas tu Pika ada vitamin night sleeping gel. Yang ini pun Pika pakai Nivea. Pika memang pengguna Nivea sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Pernah lah Pika nak tukar skincare tapi tak boleh. Last Pika akan balik semula pada Nivea. Sebelum ni Pika pakai Rose Care. Tapi sekarang Pika dah tukar yang vitamin C. Tapi tak kisahlah. Yang penting Nivea. Pika beli lagi. Dah tambah lagi. Rice Scrub. Yang ini untuk exfoliate kita punya skin. 2 kali je dalam seminggu boleh pakai. Sebelum ni Pika pakai yang charcoal punya scrub. Tapi macam tak best sangat lah. Cuba tukar yang ini. Yang ni pun dia cakap ada aloe vera. Lepas tu kita ada, ni Pika nak try korang. Yang ni Pika perasan Pika punya kulit macam ada 1, 2, 3 like apa tu? Joragan. Ni advanced spot serum macam untuk bintik hitam. Dia nak memudahkan bintik hitam. Dia kata dalam masa 7 hari. Ini pun Nivea jugalah. Tapi Pika beli yang trial pack. Dia punya dalam RM30 je. Kalau yang dia punya pack betul tu 100 lebih weh. Kita nak tahu dia jadi ke tak jadi. Kita kena try yang trial dulu. Kalau jadi kita beli yang besar tu. Aku tambah lagi Yang ini toner. Toner ni pun Pika ambil yang Nivea punya pore minimizing. Sebab Pika rasa sekarang Pika punya pore dah luas dah terbuka kan. So Pika ambil yang pore minimizing toner. Ini pun Nivea lah sama. Memang Pika tak tukar skincare lain dah kot. Maybe berbeza dia punya ingredient lah. Yang sekarang Pika guna vitamin C. Lepas tu sama Encik Sani pun dia guna Nivea sejak 10 tahun. Kita orang punya orang kahwin tu, hantaran tu kan, kita orang memang letak Nivea. So sejak daripada hari tu dia guna Nivea sampailah sekarang. Cuma kita tak nak naik jerawat, so kita ambil yang ni lah. Ini pula Pika ambil mask. Tapi mask yang ni untuk dull ke dull skin. Untuk dull skin. Boleh lah. Yang penting kulit kusam. Yang ni dia brightening dengan whitening. Lagi satu Pika ambil yang kecilkan pores. Kan Pika cakap tadi pores Pika dah terbuka-buka luas. So kita try mask yang when my pores are huge. Yang ni Simply Heal punya mask. Yang ni dia tulis pore minimizing and hydrating. So Pika ambil 2 mask. Okay, that's it. Daripada 2 barang daripada moisturizer dengan krim malam je. Tengok berapa barang beli dekat Watson. Pening. Tu je korang. Bye.